Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan sambung pengajaran modul Iqra dalam huruf yang seterusnya, iaitu huruf Kaf, Lam dan seterusnya huruf Mim dan Nun. Okey, kita mulakan. Pertama, ingat cara kita membaca Iqra adalah sebut huruf, sebut baris huruf, sebut gabungan bunyi antara gabungan bunyi huruf dan baris tersebut. Okey, baiklah, kita mulakan dengan huruf Kaf. Kaf, bukan huruf Ka, Kaf. Okey. Kaf berbaris fathah. Kaf fathah Ka. Kaf kasrah Ki. Kaf dhammah Ku. Kakiku. Baiklah. Untuk huruf Lam, hurufnya huruf Lam, bukan huruf La. Okey. Lam fathah La. Lam kasrah Li. Lam dhammah Lu. La li lu. Seterusnya huruf Mim, bukan huruf Ma. Hurufnya nama Mim. Mim fathah Ma. Mim kasrah Mi. Mim dhammah Mu. Ma mi mu. Seterusnya huruf Nun. Nun fathah Na. Nun kasrah Ni. Nun dhammah Nu. Na ni nu. Baiklah, setakat itu dulu pengajaran untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk pengajaran yang seterusnya. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.